kuku. Ush! Jahat kat rumah ni, comel ngak. Rumah hidam aku ni. Aku lama dah nak rumah gini. Siapa dia awak? Ish, aku rasa nampak ada orang. Aku tu lagi tengok Tak kan Pia. Nak tengok Kak tuan rumah ni ke? Duk dek. Kak bina rumah ni. Bina rumah atas tanah sendiri. Oh. Bapa comel ke dek? Comel. Saya lama dah nak rumah gini. Oh, ni Kak buat rumah melebur ni. 1000 kaki je. Harga pula rumah ni 160,000 je. Ada 3 bilik, 2 bilik air. Oh, comel Kak. Dah lah murah. Murah? Dah kalau awak nak tengok dalam pun boleh. Boleh ke? Boleh. Yes! Jom! Dah dek, awak nak buat rumah ni ada tanah dah ke? Ada, tapi hok peninggalan tok lah, hok pusaka dulu. Oh, dah boleh lah bina rumah ke? Betul lah, ingat anggaran gitu lah nak buat. Dah boleh masuk ni. Ni masuk adik Comel lah. Ni ruang living area. Sebelah ni pula Kak buat ruang family area. Boleh lah tengok TV. Lepas tu Kak buat pula sliding Comel lah. Sliding semua Kak ni dalam pula. package Kak dah ke? Ya. Sliding pula. Kak buat ada TV kat gini. Hijau ngak. Boleh lah. Comel. Sliding ni pun kita boleh request nak pattern kan? Boleh request. Ni folding door. Ni orang pattern learning ni pakai. Tu lampu tu Lampu ni Kak bagi belaka. Kipas memang komplit lah. Downlight. Segala rumah ni memang komplit kontraktor bagi. Dok, Kak, boleh dok kalau nak suruh tengok bilik? Boleh lah Maya nak tengok master bedroom. Mesti awak nak tengok luar mana. Mari. Dalam master bedroom pula, Kak awak ada bilik air. Senang kalau kita beranak apa, biar bilik air dekat. Ni ruang master bedroom Kak. Komplit juga Luasnya. Luas. Cukup sedap dah kalau setara ni. Ya, boleh letak katil kuih. Lepas tu sini letak gobok. Ruang solat pun ada lagi. Lepas tu hot specialnya, dalam bilik ni ada bilik air. Bagi full mozaik. Nak apa lagi? Dan kelengkapan bilik air memang cukup lah. Ya Allah. Saya rasa macam tak sabar saya nak buat dengan Kak. Boleh. Kalau buat ni, berapa lama nak kena siap? Biasanya dalam masa 4 hingga 5 bulan kalau rumah besar ni. Laju Kak buat kerja. Alhamdulillah. Akhirnya okey lah. Bijak juga ni hot spec Kak bagi tau. Alhamdulillah. Setakat ni customer memang pilih spek ni, spek premium ni memang laku kerah. Memang Memang okey, sangat-sangat okey.